bolehlah saya sifatkan sebagai program penutupan untuk program sepanjang bulan Ramadan, di mana pada hari ini saya menjemput semua AJK bahagian Tanjung Aru dan pemimpin-pemimpin petagas, ketua-ketua cawangan di kedua-dua bahagian, ketua-ketua sayap wanita, pemuda dan beliau wanis daripada ketua-ketua kedua-dua bahagian, daripada HG Media juga, dan daripada kaki tangan Khazanah Teknologi dan AJK bahagian. Semuanya sekitar 300 orang pada malam ini, untuk menerima sedikit sumbangan sempena dengan bulan Ramadan. Ya, pernah Dato' ke masa akan datang? Untuk masa akan datang, program ini program saya sudah adakan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi bila saya sekali lagi pilihan raya menang, sudah tentu diteruskan untuk membantu sedikit sebanyak jentera dan rakyat yang berkeperluan. Pada jentera pada malam ini sebagai tanda terima kasih saya dan penghargaan kepada semua jentera, pemimpin-pemimpin parti yang telah selama ini membantu saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya selaku wakil rakyat dan juga selaku ketua bahagian. Itu dalam ucapan Dato' tadi itu, ada Dato' cuba untuk membayangkan bahawa PGRS akan meletakkan calon di Petagas dan juga di Tanjung Aru. Pada saya very simple. Parti yang terkuat di Tanjung Aru ini aktif, mempunyai jentera yang cukup, sokongan yang baik, ialah Parti Gagasan Rakyat Sabah, pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Nur. Dan saya walaupun wakil rakyat di Petagas, saya menjadi ketua bahagian di Tanjung Aru. Dalam tempoh 3 tahun ini saya belanja hampir 2 juta untuk melaksanakan program-program yang seperti ini. Tahun 2024-23, masalah-masalah rakyat, rumah terbakar, jembatan roboh, di mana boleh saya sentiasa membantu. Jadi kita dan jentera kita yang ada di Dun Tanjung Aru ini sangat rapat dengan rakyat. Jadi pada saya, kerajaan perlu melihat ini, karena parti-parti yang lain itu, ialah kalaupun turun sekarang. Tapi kita turun sudah lama, sejak saya menjadi ketua bahagian di Tanjung Aru. Kita kunjungi setiap masjid yang ada dan bantu rakyat-rakyat yang memerlukan di Pulau Gaya, Tanjung Aru Lama, Semplang, dan juga di Tanjung Aru. Begitu juga dengan gereja-gereja. Pernah saya dengan Datuk Judi Hio melawat para sister kah? Yes. Ya, di Sierra Maris, dan pada tahun baru Cina kita membantu Cina, melawat Cina. Jadi kawasan Tanjung Aru ini adalah kawasan yang mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menang. Dan kalau saya ditanya sebagai pemimpin yang sudah lama di Tanjung Aru, bermula daripada tahun 2004 apabila saya bertanding, saya tidak nampak parti lain yang lebih kuat daripada Gagasan Rakyat di Tanjung Aru. Maknanya kita lebih kenal pengundi di Tanjung Aru dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Tidak perlulah kita sebut satu-satu parti itu, parti ini, tetapi yang jelas kita adalah parti yang terkuat di kawasan Dun Tanjung Aru. Itu bagaimana dengan persepsi awam yang mengatakan Pulau Gaya merupakan tempat kebanyakannya pengundi-pengundi PTI? Tidak perlu dijelaskan. Kalau soal pengundi di Pulau Gaya itu, sekarang ini kita ada lebih kurang 4.000 orang pengundi. Kebanyakannya warga negara lah. Dia tidak akan menjadi pengundi kalau dia PTI. Ini warga negara, kebanyakannya berbangsa Ubian, sedikit Suluk dan sedikit Bajau Tempatan. Bajau Tempatan ini orang Tuaran, orang Petagas, orang Ketiau yang telah berhijrah ke Pulau Gaya dan menjadi penduduk di situ sehingga ke hari ini. Jadi kalau ditanya saya yakin PGRS ini, Gagasan Rakyat ini, kalau kita bekerja keras, kita mempunyai jentera yang kuat di Pulau Gaya, kita akan menang di situ.
kita akan mengalahkan mana-mana parti pun. Termasuk parti warisan boleh kita kalahkan di Dun Tanjung Aru. Dan khususnya di Pulau Gaya. Warisan pun bukan pernah menang banyak. Tahun 2018, warisan hanya menang 100 lebih. Kalah 2 saluran. Dan yang pilihan raya baru-baru ini, warisan hanya menang 83 undi. Menurun sedikit dan kalah di 3 saluran. Itu sebab saya kata, we know Tanjung Aru better than any other party. Kita lebih tahu setes di Tanjung Aru dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Itu jelas.